Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ibu kepada anak dia saya, Muhammad Al-Hasan. Alhamdulillah, hari ini saya sangat bersyukur atas kejayaan dan anugerah yang pihak sekolah telah berikan kepada anak saya. Dan hakikatnya semua ni adalah kerjasama daripada guru-guru terutamanya, dan tidak lupa kepada penasihat kepada sekolah kita, sekolah As-Sofa ni. Dan alhamdulillah saya pun telah daftarkan anak saya di Institut Imam Ahmad Ibn Idris untuk dia merealisasikanlah hasrat dia sebagai hafiz Al-Quran. InsyaAllah sama-samalah kita doakan agar kejayaan sekolah ni akan terus gemilang lah ya. Dan saya yakinlah, saya juga memang ibu bapa di luar sana memang saya harap bolehlah memilih surah As-Sofa, sebab saya yakinlah surah As-Sofa mampu merealisasikan hasrat kita sebagai ibu bapa untuk menjadikan anak-anak kita sebagai hafiz Al-Quran ya, insya-Allah menjadi ahli ilmu dan ulama insya-Allah.